Dah tu, jangan nak merengek. Baca ke tidak niat puasa tu? Baca lah. Dah baca yang untuk sebulan punya. Ya ke? Pandailah sangat. Cuba baca akak nak dengar. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Nasib baik betul. Mestilah betul. Ustaz yang ajar. Ish, kau kenapa tak kejut aku? Tak kejut tapi kau tak bangun-bangun. Aku biar je lah. Kau dah tanya akak? Belum. Tanya apa? Akak, seorang nak berniaga. Boleh? Macam Mail. Nak berniaga apa? Kat mana? Nasi lemak belau. Kat warung Uncle Mutu. Hai. Kat warung Mutu pun dah jadi tapak bazar Ramadan. Baru lagi, Opa. Ros pun baru perasan semalam. Tapi dah ramai yang berniaga. Abang Is pun ada. Jadi, boleh ya, Kak? Akak masak. Ting, 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 ting. Kita orang jualkan. Boleh je. Nanti Opa bagi duit modal. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Korang nak apa? Huish, banyak ni sejadah. Nak bawa ke mana ni? Ke surau. Hari tu sejadah ni semua basah. Kena air hujan. Bau. Hapak. Tu Atuk basuh kan? Atap surau banyak bocor. Kenapa tak baiki tu? Dah banyak kali baiki. Baik kat sini. Kat sana pula bocor. Buat surau baru je, Datuk. Itu dah buruk. Ikut kati memang nak surau baru. Tapi duitnya tak ada. Jom ikut Atuk ke surau hantar. Boleh tolong kemas surau sekali. Persediaan untuk hari raya. Hai, Abang Dadah. Atuk, besok kita orang mula berniaga bazar Ramadan kat warung Uncle Mutu. Atuk tolong bawa ke meja, boleh? Boleh. Yeay! Terima kasih, Atuk. Seronoknya. Sampai lagi tu. Ayam pun boleh terbang. Mu. Apa ni gelap? Ipin, korang tak apa-apa? Tak, nasib baik pakai topi keledar. Aduh, baru basuh. Dah habis kotor balik. Kenapa ni? Motor terbabas nak elak si sapi tu. Sejadah ni semua, Atuk nak buat apa? Bawa balik cuci lah. Dah kotor.
Biar saya bawa cuci kat Dobi je lah. Ha? Betul ni, Is? Betul. Senang kerja tu. Kejap. Berapa nak bayar? Percuma je. Alhamdulillah. Abang Is ni baik lah. Buat baik di bulan puasa, banyak ganjarannya. Betul. Buat baik untuk surau pula tu. Iya. Masa ni lah nak kumpul pahala berganda-ganda. Kan, Tok? Kau dah kenapa? Ros. Ya. Atuk. Apalah Kak ni. Kau dah ke mana bawa bungkusan tu? Ke Dobi. Nak cuci telekong-telekong surau ni. Rajinlah Kak ni. Tahu tak apa? Akak tak penat ke? Akak bukan macam kau berdua. Kerja sikit, penat. Kalau main, tak penat pula. Alah Kak ni. Soalan kita pendek je. Tapi jawab berjela-jela. Amboi. Apa korang cakap? Tak ada apa-apa. Kan Ipin? Tak ada apa-apa. Ish, jaga adab percakapan dengan orang lebih tua. Kalau tak ada benda baik nak cakap, lebih baik diam. Nanti hilang pahala puasa. Bulan puasa bukan penghalang bagi kita menjalankan kehidupan seharian. Penat tu semua alasan aja. Tok. Barang-barang nak masak esok, saya dah letakkan di dapur surau. Terima kasih. Sama-sama. Mari kita pergi surau. Ada banyak kerja nak buat. Ajak. Sejadah tak ada lagi. Macam mana tu? Tak apa. Nanti Abang Is akan susunkan. Dah, jom balik. Kenapa nak balik cepat sangat? Tunggulah Abang Is. Boleh susun sejadah sama-sama. Petang ni, Atuk nak masak bubur lambu. Nak tengok. Boleh. Datanglah. Tapi bisa tengok je. Kena bubur lambu. Balik dulu. Dah panggil. Ipin, jom main gasing. Aku ada gasing baru. Buat sendiri. Sekarang tak boleh. Kita orang nak tolong Atuk masak bubur lambu. Jom kita tolong ramai-ramai. Mail. Nak ke mana tu? Aku kena tolong mak aku kat bazar. Tadi tak cakap pun. Tadi lupa. Sekarang baru ingat. Tata. Biarkanlah dia. Jom kawan-kawan. Jom.
Bagusnya. Kita masak dan siapkan makanan untuk orang yang puasa. Banyak pahala. Tahu? Tahu. Tak sabar ni. Fizi pandai masak? Mestilah pandai. Sebab Fizi selalu main masak-masak dengan Meme. Itu main. Ini betul-betul masak. Ya ke? Kerja korang. Bubuk semua bawang hingga lumat. Oh, bawang je. Dah. Beratnya. Kenapa tak guna pengisar je? Lagi senang. Betul-betul. Pengisar Atuk dah rosak. Oh. Jom kita je. Kosong. Atuk, dah siap. Atuk, banyaknya. Ingat dah habis. Kita orang dah penat. Nak makan sedap, kenalah penat sikit. Kalau tak puasa tak apa tu. Ni puasa tak larang. Dah. Biar Atuk buat. Siap. Hebat tu. Getuk halia dan masukkan daging cincang juga. Kacau. Bila dah nak jadi bubur, masukkan santan. Akhir sekali, lada hitam dan garam secukup rasa. Kacau lagi. Kalau pekat tambah air. Masak hingga jadi bubur lambuk. Ini apa? Lah, Atuk lupa. Inilah ramuan rahsia bubur lambuk Atuk. Apa ke benda tu? Ini isi ikan kurau kering. Orang jarang taruh ni sebab harganya mahal. Oh. Kalau taruh apa jadi? Jadi sodap yang amat. Inilah yang bezakan bubur lambuk Atuk dengan bubur lambuk orang lain. Batal puasa. Kan Ustaz kata, ambil bau tak batal puasa. Makruh je. Oh. Laparlah pula. Dah penat siapkan makanan tapi tak boleh makan. Seksanya. Sabar Ihsan. Ini semua dugaan puasa. Betul. Baru tahu. Memang bukan senang nak siapkan makanan waktu berpuasa. Tapi banyak pahalanya. Sedap. Cukup rasa. Itu puasa ya. Alamak. Ish.
Bubur lambuk Atuk bagi. Alhamdulillah. Atuk pesan, kalau rasa sedap, cakap. Tapi, kalau tak sedap, diam. Macam tu pun boleh. Boleh, Kak? Wah, jom. Kak?